Lahir Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal. Lahir Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal. Allah pilih. Dan 12-nya makna dan rahasia. Bukan saja 12 punya 12, tapi bak 12-nya nak dikandung makna yang banyak. Lahir Nabi Muhammad kena udunya bak 12 Rabiul Awal. Dengan lahir Nabi gemeh 12 pokok hukum. Dengan lahir Nabi gemeh 12 pokok hukum. Maka kena 12 Rabiul Awal. Aci tak bilang nak 12 boh yang gemeh waktu lahir Nabi. Sehingga dia ke-12. Waktu lahir Nabi gemeh rukun iman 6. Waktu lahir Nabi gemeh rukun Islam 5. 6 tambah 5 13. Waktu lahir Nabi gemeh rukun ihsan sabah. 11 tambah 12. Nyo makna 12 Rabiul Awal. Dengan lahir Nabi Muhammad kena ugumu, gemi agamanya, gemi Islamnya, ada 12 pokok hukum. Yang pertama rukun iman 6, kedua rukun Islam 5, tambah rukun ihsan sabah. Apa makna ihsan? Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Maka apabila tidak bisa engkau lihat Allah, maka Allah melihat engkau. Yang kena rukun ihsan. Karena 12 kan? Rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan sabah genap 12. Nyo gekun makna 12 Rabiul Awal. 2. Bakwate lahir Nabi Muhammad kena udunya. Nah, putra urinang yang berkecimpung waktu lahir Nabi. Putra urinang yang naruh waktu lahir Nabi putra urinang. Dan urinangnya urang inang yang sangat luar biasa. Urinangnya putra makna-makna tertentu. Yang pertama, Aminah. Urinang yang ruh waktu lahir Nabi. Aminah, Asifah, Suwaibah, Halimatus Sa'diyah. Putra Aminah, Asifah, Suwaibah, Halimatus Sa'diyah. Putra urinang yang berkecimpung dalam Nabi. Aminah yang kandung Nabi. Asifah ibu bidan Nabi, mak bidan Nabi Asifah Abdurrahman. Dalam Suwaibah lamit budak. Kuput Aminah, Asifah, Suwaibah, Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi. Putra urinang. Dan putra urinangnya namanya rahasia. Dan maknanya gejok burung pegak mulut. Yang pertama Aminah yang kandung Nabi. Makna Aminah aman. So yang temperaya orang lahir Nabi mendapat keamanan, ketentraman dalam mulut. Gejok bak kata-kata Aminah. So yang temperaya orang lahir Nabi mendapat keamanan, ketentraman dalam mulut. 2. Asifah mak bidan Nabi. Makna Asifah kesembuhan. So yang temperaya orang lahir Nabi mendapat kesembuhan bak segala penyakit, termasuk penyakit corona. Dengan sebab tak pegak mulut menghilangkan semua penyakit karena gecok bak Asifah. Suwaibah lamit budak. Makna Suwaibah pahala. So yang temperaya orang lahir Nabi mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halimatus Sa'diyah, orang yang susu Nabi. Makna Sa'di keberuntungan. Makna Sa'di keberuntungan. So yang temperaya orang lahir Nabi mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Putra urinang put macam maknanya gejok burung yang tim buka mulut. Alhamdulillah malamnya dan merumpok membuat macam mulut kali.
Kali menumpuk pula macam tanya. Menumpuk Aminah tanya. Menumpuk Al-Syafa' tanya. Menumpuk Suwaibah tanya. Menumpuk Halimatus Sa'diyah tanya. InsyaAllah menumpuk menyunat dan pelihara pun macam. Baru menumpuk. Nyom-nyom pun macam hana dan pelihara. Kakak payah mulut tu. Yang pertama syarat pegat mulut berikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan oleh Allah hamba-hambanya kecuali dengan keikhlasannya. Awak tak bukan maulud berikhlas. Bena rasa paksaan, bersenang hati, lapang dada pegat maulud. InsyaAllah ikhlas. Ikhlas. Dua, syarat pegang mulut. Dana-dana peng yang tak kumpul pegang mulut be'eruh peng harum. Munya tegediruh peng harum batil mulut. Hanya yang peng-peng harum tunggu imu kaji dalam-dalam orang juk. Dan awak tajuk hana wajib dan yang terbaik hati kok. Memang kajuk nyepak peng nyepak nepek bek mana ni. Cuma menyo agak-agak meragukan orang yang jauh laju tulis ke samping bek bertapat. Bek bertapat kena agak meragukan yang juknya tapi bek tolak langsung tepi hati gop. Jaga perasaan gop lebih utama. Kadang pak tente na urun toki lan dah toki chip dah toki sabu. Kalau nak chip kerja rugi, lebih mata pur banyak ada na. Anak pun je juga mati gerol. Jadi hidup peng lagi agak meragukan. Memang sibuk je dah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu mulutnya punya. Nampak kan? Sok ju pengen cuma bek tulis catat mentang bek metapak dengan peng lain. Cuma pengen hodame na cara gerol itu. Ibu ia dan punyung ia mau ngacara ngata tuat mata pengen ada wabah. Pada mana kan ia mungkin segala punyung dia dapat punyung dia tertuat, kamu tertuat. Ia mau ia dan punyung kamu tertuat. Kan mau beng dia punyung. Nggak ia dong kan? Nggak ia dong. Dia peng sabu menyokan naik juk leu bek tulak langsung. Namanya tertolak dekat hatinya. Makanya dia ketengku berekstrim saat berbijak tanya dia ketengku. Tak mentang-mentang tanya hukum wakil hukum yang buat hukum memang tak apa. Clear ternyata pakai ajuk penyo beliau. Jadi izin tu habis sambut dia nak dia tanya tu. Ni alik ku dia. Dia kena nak taubat, dia penyo bro ni. Cian tu pun lembut paling tapi baik lagi antara ni. Tak ada je. Makanya tanya je ketengku berekstrim saat berbijak. Patut tak kadang tu nak dukir-dukir dalam muka Isa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun nak tobat. Nampak pen aku sabar kopor ni tu pun perkirakan nak pen TM setengah. Cuma aku pegang kalau ada aku pen bubuk kami belakang. Nyampe aku punya barang TM setengah tu lebih nak tobat. Nom-nom aku pun nak buat taufik hidayah dan inayah. Kalau ini aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai tayo tu mesti be. Pakai belah. Mesti be aja. Nak lewat ekstrem tak nak cok serbe belah ekstrem aja. Mah hot ame hem nyo. Nak cara karo itu. Nak cara karo itu. Dengan cara itu nah alur-alur tu cara kapinah pengnya. Kan sedekah. Peng haram hanya sedekah cuma berpindah tangan kagai. Berpindah tangan agak. Tiba dah tukar tabu, yo balik lu, lupa je muka tabu, yo balik dah dah je. Cuma tak lalu jajak dakwah tu, buat level berjalan tu, usut 50 sampai. Yo upeng ni. Aduh kan yang main nak peng tabu lah. Hanya cok dia je ada yang dia bet dia yang dia saya cok nak you. Buat tak semayang. Iji bet lagi orang semayang bet kuat tak kemandon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk meretik kalau juga aduh dia buka habis mana. Iji baik kuat hak mana lagi. Ada salam berzikir jom doa dah buka dah awal you.
baiklah dong kan membaca Quran roh. Aki-aki kau udah megalan. Diberi pada Iron mata agak nuklium Iron. Rupanya nak getah baki kau. Buat tak jungke-jungke dah nyong kau payah sembahyang. Ni. Dah mah nak jungke dah nyong pun aja nak payah sembahyang le. Mai tayong hana ompo. Zaman ni wal hayat ayyuhal cukai dah baru. Kita panah. Dia uri ke baik mak kanyo kita panah. Tak dah. Nanti kembali pegah. Tapi saat dia hendak pegah selamat. Itu nyo pe hendak pegah itu nyo mesti bahaya. Makanya dia ada kok pe buat tak mayo. Cok yo. Tapi meragukan ya boleh. Awak ini kasus haram kan he sakan. Menyata yakin halal iya. Menyata yakin haram iya. Menyata yakin haram syubhat iya. Jadi ragu-ragu syubhat. Ya boleh lebih baik baik syubhatnya. Ragu tu. Lagi tanya jawab khauri. Kadang lakuan mengatabu semua pegawai negeri. Dia tanya kat undang khauri, nya punya apa baik. Jangan lagi, yang tahu yang kau ni. Siapa yang mau? Hanya le tidak kau dah. Kendera tu, tidak boleh kita ada permohonan. Nyero apa juga ada permohonan. Bukan aja kerja ada permohonan lah. Kali ni le, nyok apa juga kau ni punya aja ada permohonan kau ni. Kau dalam kau ni. Hanya ke yakin lah kau. Tidak boleh yakin permohonan. Agar yang nasam dah dua. Yang ini ke karagu bak kaurinya yang nyata pajo subhat di karagu. Jadi asal aja kauri ke timur ragu-ragunya kayak waktu subhat. Musuh dia kauri bar mau habutumin. Tek ragu nang apa dulu? Musuh habutumin kauri, dundang danyo no di mata iya. Najak padaya habutumin kauri, tek ragu nang kauri. Hana ka? Hana malah nya pajo bak kampung lain apa pingan 26 tu. Puyo dah sang baju kantong tu mai makanan halal lagi nyonya bertajak puyo. Tapi dia tajak kauri la kampung agak meragukan buat la koji gadam tamak dengan nu kamrai yati. Ikut dengan apa juga. Puyo. Mungkin nyo mala ke naraki yo pingan ka kuman. Puno pingan na mga. Puno payo yo. Coba jalan lah. Paling nak cara amal kita pakai maafkan. Tak apa yo. Nyawainan meratik bujai sifat baju. Tak apa buat ni. Perkah nak doa sifat dalam mali baju punya bujai sifat. Nyamban. Kalau dia cara pokok model, pengen hadir masjid roh, mesti baik. Jadi abang yang main chip menangkan chip pokok model ni. Yang Cina nak pun hamil main aja. Pun dah malam satelit mainan. Negara bagian negara yang ke bagian mata iya. Nya bagian mata iya je tak kau tahu secret ke tengah bajunya hasil masjid kau negara main satelit. Dan Cina kali apa tak orang Aceh. Apa saya aku baca bergah. Apa bergah yang kan? Pojok baca yang bergah hilang. Apa? Rupanya Cina kaya apa udah orang Aceh kaya apa bang-bang yuk di tegak. Kaya abang-abang yang main sip nepati dengan hana dengan beu. Nawa ina ada membuka kitab Yanah put Fathul Muin jilid put di dalam menulis. Menulis dalam hadis rawahu Muslim. Hadis kuat. Man la'iba. So yang main permainan tangan. Dausaji lagi di paso jaro dalam darah bui. So main permainan tangan dausaji lagi di paso jaro dalam darah bui. Yang dosa main permainan tangan. Golong tak main judi. Yang asal judi bak Fir'aun pun. Yang kecil orang main judi punya mati tapat dengan Fir'aun. Yang tapat dengan Fir'aun lehero. Orang main judi jip minuman arak duraka ngemak nyam mati sampat nampak wang. Takkan bapak awak aja main. Abak yang main judi pun Fir'aun. Fir'aun nanti kan Fir'aun pun Walid nanti. Asal di mana Fir'aun pun.
Mak Fir'aun kau trip pahna hamil. Kebedah sabau kejak dengan lakau lautan. Merumpok binatang hamil lautan. Bedah mak Fir'aun cok kaya nak peh perut binatang. Masakah binatang hamil dong manusia nak hamil. Bengeh. Cok dah kaya nak peh perut. Di binatangnya dengan lisan pasal hikun. Bek nak peh perut. Bek nak peh perut tu. Mati yang nak perut dalam. Masalah don hanana kamu doa untuk ngedon nana. Tapi nak don tengah muka nak. Ke mak Fir'aun asal nanya muka pada kapan juli. Betul menanya putri ke hawa mana. Wa dari mungkinnya terbatik hamil lah mak Fir'aun. Mumai Fir'aun. Lahir Fir'aun ibu nak wali. Kan wali. Itu menumpuk wali kan Fir'aun. Wali. Jadi si walinya macam ubi-ubi kerja. Bapak panglung kaya menang kerja. Jadi peng hasil ini kerja, ijo kemak ai tawah naliyah ai. Ijo kemak ai. Ibu lepeng kerja, ijo di kemak ai. Lepeng kerja, ijo di kemak. Na patung tu hana ijo le. Gehoi le mak. Wali. Pakan nak hana kajuk peng le gelung. Rupanya peng hana le ke main judi. Barakan sering juk peng kemak. Selama main judinya hana le peng. Pakan nak hana kajuk peng gelung lain. Barakan sering kajuk peng gelung. Hanya berapa lah kan main judi. Maka jika dalam judi hana le peng kemak. Pakan iron mak. Kan ni on. Peng boleh. Peng. Ya, dinan berhaka pun ni. Hai ne beka keun kemak kan. Bukan dong pelahir komputu kan. Kalau lima. Ikun deh si wali. Hai man. Padu muka pelahir. Ila keblo. Padu muka pelahir dong pega. Padu muka kandung dong pega. Padu muka semana dong pega. Nak bayi orang, nak belah mendung. Beraya cik mak Fir'aun. Hai kablawan. Sakit tak kandung belah dengan hai kablawan. Hai mak. Long hana perlele kerol. Kafa bi'auni. Menyatakan mana aku sudah cukup bagi diriku, tidak butuh engkau lagi. Kafa bi'auni. Long kasih kudok hana perlele kerol. Itrom itu iplung dari nani bedah yang main video. Jadi ahwate iplung dari rumah itu kafa bi'auni. Jadi orang disebut-sebut si'aun. Abak kali itu geroi kafa bi'auni. Si'aun ni kuleur. Si'aun. Rupanya ibadah ni apa yang main judi lah. Kalau lah mak judi. Dia judi hana cerita untuk menang lagi. Dari Fir'aun kau enggak ada lewat. Watai main tak ada ni. Iplung dari judinya iplung. Karena kailet le bandar judi. Iplung. Tuman orang minah sabah tempat ke sabah tempat. Dia musafir. Jadi awal kalau nanan aun. Mutapa ngafir. Arti je ko Fir'aun. Iplung dari tempat judi kadang-kadang lolong. Makanya orang imdawa iblis dengan Fir'aun. Ijak iblis pada Fir'aun. Iblis ijak. Dia tok itu. Hari bisa juga. Kalau dia ajak mogok anak saja mungkin yang cocok dia. Kita cocok dia. Fir'aun dalam ibu dah beri wang jauh. Kami jauh. Wadah muka bincang boleh dia besar. Yang kami jauh. Itu dia biru. Aisyah. Bunga. Muka bincang jauh dulu. Kau ambil bincang lah. Iblis dia jauh. Fir'aun itu dia dari rumah itu kau ada dong. Hana orang yang besar. Urung dan
Kira. Kau ambil itu. Ya dua dah. Tidak ada lebih. Bila ni buka pintu mi dah dulu. Belah buka kai ni dia. Soka. Alah, besok lah. Kan thota orang nama kau. Nama kau tahu lu. Besok bong lah. Kah macam masalah nama kau. Soka. KB. Kaya bapa kakeknya sama orang. Mana itu pun sana. Puja tahu orang. Nampaknya satu paling luar. Paling kahun kapegang dua Tuhan. Paling dua. Hampir tujuh kadang. Tibra paling kahang kedua kalau. Kemudian yang paling dah. Kan masih paling luar. Kau ambil kamu luar. Video. Pun sana kahang. Kau ada yang bakal nikah kapegang dua Tuhan. Tapi bunuh dia dok pintu kah kau buka. Hanya ulun pada dok musam dok pintu. Nya Tuhan dia sudah kita yang dia bilang Tuhan mana. Kedua-dua. Kah si ulun kau pura-pura. Menyo Tuhan tamu musam di pintu dia pura. Ikah kau musam di pintu dia pun ada. Kau ambil kau rahsia dok. Itu bingung. Bawa kau puji kau dok Tuhan. Oh ya memang apa ada Tuhan belum musam dia ada. Ketika apa ada Tuhan kau belum. Kau mereka dah ada dua itu pun orang modal. Jadi ini modal lah. Tapi kamu paling berapa paling? Apakah ada Tuhan? Yang berapa kamu paling? Yang neraka kah nerulung ni? Tak kira sama aja enggak. Cuma kau berapa kah? Ya kiri. Yang berapa kah? Kah memang kamu dalam neraka, tapi kan dia kenangan tu, buah apa, rahsia apa, kabar gembira apa. Thongan roh, coba thongan roh. Yang kini desa itu yang letir unda ini, coba thongan roh dalam neraka. Yang pertama dengan kah orang durhaka dua usi yang enggak. Yang kedua dengan kah orang yang main judi yang enggak. Yang kedua orang yang cip minuman arak yang mabuk-mabuk yang rendah. Kerja nak timang-timang tahu dia punya pernah rombok pinun sabah macam jamunya sang taruh rak cip sama masalah. Kerja nama berdua jualannya agak musongan kerja. Surat-surat yang orang malam Ujaranya cincukan bat tegang bom sabah. Angkat baju-baju saja. Yang dosa kalau pernah gunakan orang main permainan tangan dosa lagi paso jaro dalam darah bui. Aliam bicara main judi yang kau firman pun. Kerja punya sadarkan diri, pingat berangkat saja pingat, tapi lebih ingat dulu. Pingat berangkat saja pingat, lebih ingat dulu. Gampang lun, Aceh Timur. Bak lu kau ikut lengon tunggu, banyak orang. Punya tanah nya dengan kau orang kau juga ngon ro penunggu iya kena berkong Honda teman ini ngon apa kau juga pandai Supra kayak lo dan cium di dalam kau dah masuk ro ke hai tunggu Honda kayak kublo pakai MNG menang sabah Honda apa aku belum dah loci berapa ya kena Honda nya tapak yang nak lalu kau puji berah lewatnya menyedam enjin menang 60 sabah GB nya pegah tuk nak tu bet kata kali-kali je dua ada dengar dengar you bapak dengan tu sabah Honda kayak yang 4 kan tanjung oh hana menang katanya kan aku pegah saya baru ni aku pegah lah aku pegahnya nunggu ini nak gergah nunggu. Mai Bruno boleh main pancing dong ni ho. Makanya Iran ni main tu ni pemenang hana tanya. Nana menang. Maho ni nak duduk orang malam. Ni sepanjang malam dua malam pempoleh biasa lu kalau jalan poleh popuk. Nah ya ulun kan kata dua ulai doa ngau ulainya ha tu ni le boleh. Kai dua ni sabong ni kata mungkin kata jual ke popuk tu.
Dia hantar dia punya dua. Kau sayang aku tu. Aku nak ajak sedekah kan dapat badoi nak sedekah aku je main tu. Kau macamnya aku pergi pak kita kalau ajak ia dua ni kadang motor tajak kadang dah melabung daun. Udah ya Allah bagi dia bumi. Nah ya aki kita ke meja gor. Ana kali macam-macam model. Yang hidup ngongon lah nak apa-apa. Yang ngon kai gitu kan hidup. Rupanya apa bahayanya? Dah dong ni. Yang tinggal lokok mana wajah dengan. Tapi di Jawa hana mana dulu. Ya kata hana tak pengaruh mana. Ya ceh, ni mudah hana jauh dah ni. Oh jauh dah. Ya cacing lah tu kan mai ada yang aku. Juga orang nam dong. Orang dia nam mudah hong ni orang kaku mana. Makanya yang tayang dalam yang nana kalau mencok benci orang tunggu buat jengkol dia balik camcing kata kuat dari pulau ini. Nah makanya yang nana beliau boleh dah je nali dah pokoknya be api wanita kecilnya seperti kat rumah dia. Nah yang boleh juga punya kauri model be rumpeng hari pada model. Padu kan nama? Kan? Pertama ikhlas, kedua berum pengharum, pilih pun. Yang pilih be melalaikan wajib. Syarat mulut. Be gara-gara pokok mulut tinggal sembahyang, ni kabin. Munyo gara-gara mulut tinggal sembahyang, yang kena rahmat merupakan murka Allah. Dan sembahyang. Dan sembahyang. Nah, aku boleh dah berubah. Kemudian aku sembahyang apa tu? Dah pertama wujud ngebut. Pokok sembahyang dah pertama wujud awal corona lah. Baik corona natuk na. Lepas nak tulisan. Ingat COVID, ingat masker. Salah tulis. Ingat COVID, ingat Allah. Kan masker ingat tu. Salah tulis. Maunya ingat COVID, ingat Allah. Cara ingat Allah zikir. Bi khamsatin utfihi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banaihima wa fatimah. Padangkala penyakit wabah dengan berkat Nabi Mustafa, berkat Ali yang murtada, Hasan Husain Fatimah Zahra. Yang baca. Yang zikir menyentuh corona ya. Bi khamsatin utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banaihima wa fatimah. Padangkala penyakit wabah dengan berkat Nabi Mustafa, berkat Ali yang murtada, Hasan Husain Fatimah Zahra. InsyaAllah kajian keluarga. Irama nanti sama ngandung dia tu. Bikam tadin udfiha dia tu. Nah lagu yang mereka ia beri dari orang tatu. Yang kedua nyompat corona rupanya. Baca zikir untuk corona. Nampak. Okey, rukun sembahyang belah pertama ni niat sembahyang baik tinggal gara-gara mulut tinggal sembahyang murka Allah. No nyo na kali sembahyang na golong. Nyawa no sembahyang. Nyawa no sekali. Kalau kau kali sembahyang. Pak kau mulut. Insya Allah. Pak Jarod jagung apa kacang apa mau? Ini kalau kau tak sembahyang lagi, kau buka mulut dengan sembahyang. Dah puasa dulu. Boleh pun haji. Tumpah 12 boleh sembahyang boleh tu. Kamu dah kata sembahyang insya Allah.
Kita masih kiban urut pegawai dengan mayang. Nyangka rahmat murka Allah. Tabawatnya dengan semayang 72 apa laut neraka ulang. Agaknya kita dengan semayang. Tapi tinggal kata. Nah hadis itu kata semayang dum lama hari nak boleh Malaysia. Man nama an salati aw nasiha fa salihah iza tadzakaraha. Urun tengun urung tua itu bayang ada dengar. Hai dum tengun tua itu bayang ada dengar. Paling kita pukul tanda wawa hidang. Rukuk poh tujuh dari hidang puasa. Anak wawa lam-lam ni. Yang dengar semayang kata adik-adik yang perlu halangan bertujuh huruf kata balik. Oh yang halangan beri kadang pada jak-jak pula. Nyoto hit yang sekarang pada bonus rezeki ini nak bonus surah halangan. Malah dia pada halangan dua sampai dibulun dari semayang. Anak halangan dibulun. Paling tidak mau dahulu, lebih mau dahulu istiadah penyakit. Jadi kadang pak wawai kula tidak wawai kula kerana semayang kata balik. Mak lah main tak ada baru. Kok dia urung dengan semayang main tak ada baru. Kok dia urung kawi kok dia dengan semayang. Pulang pormo kalau ngempang peng nak dah. Nyampang jarok nak apa bagi kecil nak uang mana. Hidung macam boleh uang punya semayang kadang pang-peng. Nah, gara-gara kau berikan dengan semayang je. Apa wadah dengan semayang 72 apa laut neraka itu. Mana ya? Siapa wadah dengan semayang kaji dengan jalan jak neraka. Siapa wadah mendengar kaji dengan jalan jak neraka. Makanya semayang solat, ingat solat. Anak trik. Cuma rukun semayang saya dah bawakan. Pertama ni dua berdiri. Yang kedua ni kasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kasat suatu dengan lembut. Tuh. Uragam kaki tapak sejengkai. Tapak ke tapak sejengkai. Nyo kira-kira macam kira-kira begitu juga jengkai. Bentuk buimung kalau pecah-pecah kan dia tinggal giro. Kira-kira macam kira-kira sejengkai kaki. Urina berapat. Berapat. Dan berdepan. Berjarak mereka empat je. Ladung kemulai Allah bakhan. Allahu Akbar. Lalu kata tengah pun. Allahu Akbar. Lalu orang berdua. Allah. Empat barangkali je benda dia sama dengan. Cuma yang boleh benar pertama mengheboh saja. Kasat darat tak ye. Sahaja lu sembahyang pada subuh kerana Allah. Sahaja lu sembahyang pada duhur kerana Allah. Tengku hana lu ke rakaat je. Jujur. Hana lu ke menghadap kita je. Jujur. Hana lu ke sepuh je. Mana ke sepuh? Latih. Allahu Akbar. Yang kita mau heboh lah. Sahaja lu sembahyang pada subuh kaji. Mempunyai imum tamah beuk. Sahaja lu sembahyang pada subuh dengan imum. Tunggu bahasa Aceh je. Jujur. Aceh juga taruh dalam latih. Allahu Akbar. Lalu bab tamong ni antri nak penyakit. Mungkuk tri tu. Kopi. Dia dah kopi agak tu. Dia dah cuma ya. Lalu panjang bar. Latihnya berubah. Yang punya panjang bar kita baca. Kipan panjang bar. Allahu Akbar. Akbar mangen beu. Allahu Akbar. Belakang kau bawa itu. Allah tunggu buat jarak iban. Nak dua macam. Nah yang mana? Allah. Nah mana? Nah tak betul. Allahu Akbar. Tanya mazhab Syafi'i. Ini nyok ibu jari berkenang pipi punyung. Nyok telunjuk berkenang on.
Nyo pun kira-kira mentong hana payah ada itu kaca. Be ana mesti ada itu mari. Allah, hana payah. Kira-kira macam kira-kira. Allahu akbar. Nyo perlu ada jarol heboh. Sabar. Dua. Nyo ada jarol, pada badan ada jarol. Sabar. Dua. Yang dua ada ino. Tunggu semayang ada kengon subuh berat ni juga semua juga. Kalau dah pegang dia pun nak menol. Mana? Masa juga ni, ada ni buntuh sepi ni menol juga. Kalau semayang dah ada mana. Tapi yang agak tanya ibu kelingking genggam. Dua anak perlu. Monyok perlu ada badan nambah. Wow. Iuk pusat. Sabar. Allahu akbar. Pah hentang pusat. Sabar. Allahu akbar. Ada pusat iuk dada. Sabar. Allahu akbar. Sampai macut. Sabar. Allahu akbar. Tang dada pah. Imam Allahu akbar. Lihat hanya duduk tempat nambah. Tapi nya menurut mazhab belum pegah manam baik bersalah kok. Itu akbar. Kana aja nak pe hanasa. Mana sahagopnya mazhab Hambalian. Kalau pegah manam yang meri ada gop. Yang baik di masa buah tak pegah manam. Wah, semayang dengan buah buat Allah. Kita tahu pasal menangkap keperluan jeruk. Menambah banyak pahalanya. Angkau kamu. Lu pegah manam baik ni pasalah hatagok. Ada menang naci. Nama mazhab droi menang. Menambah je tu mah kana tanya mazhab Syafi'i dua boh harga tanya. Kana tanya mazhab Syafi'i nyo tanya. Ya, sabah. Ya, dua boh. Nyo mazhab tanya Syafi'i. Ada yuk-yuknya mazhab Malik, yang dia mazhab Maliki, yang tang pusat mazhab Maliki, yang di bawah pusat Hambali, Hanafi. Ya, dia menurut mazhab. Makanya nak pegang mana nanti tak salah kok. Tanya mazhab Syafi'i, mazhab mana? Upi. Mulu upi. Tapi tak bagus. Dah. Allahu akbar. Yang dia Fatihah turun sembahyang dulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman baca. Apa Ar-Rahman namanya? Rakaat pun Ar-Rahman, rakaat kedua Ar-Wayah. Nah yang dok baca Fatihah dengan semua tubuh. Allah Bismillah. Tahu dah baik. Ya bos. Menyau kita mayang dia tu dah sah gua dengan tu sembayang bulat ya Allah. Tadi yang kupu kau burung dengan sah. Kan burung baca Fatihah dengan semua pelek nasah. Nasah kan? Iji kan menyau semengup neplepah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Uyuh nepeluk baik waktu mati kau. Nampak kata orang dan ladung tuk Bismillah. Semua kat situ. Ladung nak tengok macam-macam berusaha ni jamong mek-mek dalam ladung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Muka dalam dah Allah. Wah, berusaha nak rasa tu. Bismillah. Gaknya enggak selamat. Awal sampai hanya umpuah. Ya rahmatullah. Ibu kata orang kau. Genging non kayak oh kita makro Allah yahdikumullah mubun. Ini berusaha dalam semayang hana pupula. Punya terucap alhamdulillah hana pupula. Tapi benda tu orang kau. Karena alhamdulillahnya hanya membawa kepada rusak hana. Tapi Fatihah nak sambung minggu. Tapi bek tok malih milih dalam semayang.
Baik macam Tuhan alhamdulillah. Ini kot yarhamukallah. Makanya kok jai baca sembahyang ni orang nak pun baca sembahyang. Dan tengok sembahyang kemaru. Bismillahirrahmanirrahim. Nyo padung tu kan 5 10 15 waktu. Habis sembahyang dia pulih keping kepala. Kipan sembahyang lagi kan. Nah yang model dengan baca ayat gerehen. Ulil qaul. Pandai dia penuh kita sembahyang. Nak jai baca sembahyang urang. Dia punya tacik kan tak pasang TV dalam nasah dalam masjid. Kok jai orang baca sembahyang. Nah model juga bingung orang. Nah dia dong kok jauh dah. Dong beli Allahu Akbar. Ada hanabuk tak ada buat. Semupru tengah sembahyang semupru. Alah kiban nak pajuh lempu kadang pajuh yang perlu bambu kena je. Tengah macam dah duit. Duduk-duduk ni dah. Kiban dok, dia punya kai tu biar kejap. Duduk-duduk ni cak. Bunyi macam tu sama orang. Faham tu. Allahu Akbar. Pagi mana boleh baca sembahyang. Nah, makanya sembahyang payah jaga lah yang baca sembahyang. Alian berlakon pegol. Yang kerja adik-adik minta suami yang nak sembahyang. Ada anak kaya anak tu. Asal mau orang kita iron nama api bagian minta. Betul dia minta yang kaya benar motor. Itu pokoknya benar motor. Nausan lain. Ada sembahyang dan lagi yang penting berbuat rumah. Kajian nasah sana. Kajian nasah, PMBLT kajian nasah. Dalam. Lempuh kajian kampung mana. Aman udah mana. Tinggal beda suami yang nandungku. Semuanya melintir nandungku obrak tenang. Kalau adik-adik yang ada lagi, lakor dulu. Malam berterawih, udah imum dah. Allahu Akbar. Nauri yang ikut kalau berkubi. Tabing berkubi. Saimum. Putuh tabingnya, putuh. Kungku imum, puri nang hana buat lain, kau putuh sampai tabing. Tunggunya panggil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sembahyang naulun. Saimum. Dia naulun. Besok nak jumpa sampai takluk kau dulu. Salah kamu ni dia tanya. Bunyi ujung apa? Kamu ni dia tanya dan daimum. Boleh kamu dia tanya malah berusaha berhidrok macam. Bunyi ujung apa? Tapi menyolakon dan tungku kok senang. Dak mak tuan dia ikut senang-senang. Darah baru lah menjijak. Alim terkopi cik senyum-senyum. Kalau sampai apa Fatihah dua baca aja. Pak senyum-senyum lakon lumpuh sama. Yang kerja pun bahagia nama dia tentu. Yang penting minta suami yang muhwarah kita. Ada kasih dan masalah. Yang nak sembahyang. Dan pun nurina walaupun orang kata ustazah kadang nak semua baik lingkar suami. Kadang suami agak bengar-bengar baju nah. Baik kadang orang jarang. Kadang agak jarang-jarang baju lakor agak tinggi-tinggi baju. Nyoha mau boleh duduk lah. Tahu duduk juga. Bedah lakor tung dia buat mon. Lutut. Kena nama. Kata mau lakor. Bayar kau dengan. Bulit-bulit. Dang. Kaman lah. Kena kau pergi ke mahal-mahal. Allah aku Allah. Habis ke kamar tak kena ikut. Di rumah sama ustazah. Ikatnya dipakai kadang surah. Wow, Nenek ni tuai balik pun. Ujuklah dia turun dari mobil. Duduk pintu kamar. Kah kiamat. Hai mak dari mumayah di kemamu kah kiamat nah. Maka dia ada Abu Malik tak bicara tak baik lingkir suami baik. Tetap hari jalu kau mona alam ni. Alam nisa pakai suami.
Tenggu nak kau dong mau nak mangai. Wah hawa aku dah mau ni wah juga ni ke. Dah dong nak kau deh. Mbak, kau juga. Ndai mau deh nak juga. Dia untuk ni. Ada berkon tu semayang. Karena petani dia ikut rumah juga. Kamak ni, bayi kamak kau ni, ni kau kata dah. Pakai kamak dulu, kau ikut kau ni. Abang kamak iron aja. Ngomong dua kata boleh anak kau. La ilaha illallah. Wow. Sah berdebat dan berapat. Udah pak dia dah ikut. Aneh itu yang dia. Allah. Orang ada pengajian Fatihah lah. Ada pengajian Fatihah lupa. Apa walaupun ni amin doang rumah. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Janji dulu. Wala yanqafirun antum ma'abadtum wala antum ahluna ma'abadtum wala antum kadang tu gerancang. Wala antum ahluna ma'abadtum wala antum ahluna ma'abadtum wala antum ahluna ma'abadtum wala antum ahluna ma'abadtum wala antum rumah baru pun aku beri. Tiba cara semayang mereka. Makanya rumah menjaga suami bersemayang, lakon bersemayang lakon. Dan yang lakon menjaga rumah bersemayang. Tinggal semayang musibah dengan semayang. Moga lemah. Yang kejut suami semayang, rumah semayang, anak benar semayang. Mana rumahnya enggak ada keberkahan karena rumah tanah semayang. So kalau kedua bab semayang pun bab kedua kita. Bab taharah suci le. Gaji urang mahana suci yang tak semayang. Gaji piye bungpung, iya bagi paduk. Bagi pulut. Iupi ete ibe iu. Apa? Ia bagi perut, ia suci lagi menyucikan, ia suci lagi menyucikan lagi makruh, ia mustahmal, ia mutan najis, yang ia bagi perut. Ia suci lagi menyucikan tujuh bago, fun ilaun, ia kruang, ia man, ia mun, ia madai, ia salju, ia ujin, tujuh macam. Ia suci lagi menyucikan lagi makruh, ia tek le matawro lanteng minyak. Yang makruh pakai suci menyucikan dari makruh karena nageratan. Jadi menyuci katutung tak nageratan ni. Jadi geratannya dari darah badan di bedah boleh. Jadi geratan di dalam pori-pori nanti mesangkut pak urat penyakit supak. Makanya daerah haki lanteng minyak. Yang kedua ia mutan najis, ia dit erat najis yang saya pakai. Ia dit erat najis, gekun mutan najis. Contoh ia lam timah bedah bunga. Karena orang bedah bunga garam kah? Gucrong tu langon, gepuduk je timah tapi dia mak. Gejolak je ro. Nyo lam timah mandu menajis. Oh jo menajis aku bedah kah hana ku aman mana? Hana ku cok bahagia nang repah. Apa hana ku mak? Ku bedah nang tu mak man gucrong ieu jelok nang timah. Pakam menajis. Hukum menajis karena jaro berkelam mana tupai Sona tupai jaro dah malam. Sona tupai. Ana dah doa dah hotel jauh gayu. Ana satu. Gaji punya urang poh 8 poh 10 urang poh 7 lagak ke poh 2 awal tu hanya jelah halin. Aki dai dungong. Dadum yang tu maru bekah dulu. Oh, tak mau tak sedap bagi mak tak kulit lampu. Nak, prefer dah. Aneh orang ni. Nyan ibabah nak pergi apa halih ya. Nyo be jarong ngambe tungki beratnya. Ang kerja nak bantai lah rumah karena bantainya ibabah kalau tak serah apa kali pi. Malah Rabu dah no malah Hamis dah di balik-balik je orang. Yang bertanya kau mangat lebih dia. Rezak dunia adalah. Yang kerja abahnya. Malam. Yang kerja royo. Pasal dan lima, ya calu. Yang kerja urang bedah bengah anjir calu ia kurang 2 kelah. Pakat hukum menajis karena jaroh hana depai.
menang kepegang dia Nabi. Yang tertulis dalam kitab Sabilal tadi, dalam kitab Sabilal kalau. Ya, waktu culuknya jaro, yang hansah. Maka hansah karena hukum jaro tanya bernajis yang dikeni mutan najis. Sering tidak ada baru lang ta tu udung ida modau. Pang kita mon lang kepala mon lihat buang air kecil ini ia lampak terjingkai. Pasti menajis. Iji padahal tapu dah dijak dan tapu dan. Cik leh ia jahan aduh najis. Gaknya nak nampu serodong bak pintu wasi. Pakon tak narak ke ia terjingkai. Mampa jika mah nerah. Kadang kan ulung ada itu nya ipo benar. Kadang ada ini ipo benar. Yang kadang-kadang ju motor kaya. Iji barang lagian bek gaduh nak turut. Iji najis bek nak turut, punya nak turut was-was sendiri. Selama ianya hana nampak najis, udah suci ju. Bek gaduh kadang gaduh kadang-kadang ada merah. Nyo kadang urung ino, nyam nyo lagi ambut na urung tebit. Wah betul biar gornya kali pah kejak ke ni jengu ikan dia. Banyak le. Puak kah? Tanya ada tu ni apa benar? Ni kami dah masalah ni kan? Kejak kanya nak kuno apa? Kuno apa? Anak urusan ada yang kau pah binan ni gede. Yang urung nak penyakit ni kan hantu mes mayang. Yang contoh mana? Yang nuwa dari non tu nuwa rau tu. Ale pu yang kau jeng. Ngobrol hotel dengan liang. Ngobrol. Yang orang nak penyakitnya kam lain pasti ilmu. Yang tu jangan kapasti aja. Padahal tak menggua ju baik betul. Nyop ngobrol. Pasti ilmu. Nyak dah. Kanya cik demi. Nyak halawa ju tiku iman. Kanya sih. Yang nak tepot lah halau turun. Jom lah. Kanya sih. Ada kakak bayar dah. Aku nolak. Alim liga mai baik dong kena banyak dah. Anak kupu kak mak aku nolak. Karena kau yang kagum turut maka musibah. Eji pamu blok. Blok. Botoman. Hai barang hanadu dan support pun dah turut. Botoman aja. Untuk rumah kena lampu ke rumah kan tu. Ilmu aku nyan baru dah barang kadu. Ini selama hanadu baik hukum yang kongkon was-was tu. Halu ni semayang dia. Nah yang muda uri nang tu semerah bicara ija sampai tu iman fikir ija. Nah mudahnya. Nya ku susah durung nam dia tempat manohit. Nang manohit manojunuk kabeh itu me tu iman ada demong ni. Pulau itu dia bangun blue begitu. Padahal menyogeng kita mongnya kali cikai demong, kali puturut iblis. Kaku hanya demong ataupun untuk belum. Besok tu mana poh saya malam kapoh limong belum demong ni. Guna kai yang kepala mong kabanjir. Lagi bang bagi cok sakit, lau tu kalau ni hok mana lagi. Cuma hana kat tu tempat sebut poh limong mengah. Play tu. Kalau hok lau dah. Poh ni hari demong lu hok lau dah. Ia lain tak. Terpaksa lah payah pinggangan lu lagi biasa cok bajet tulet dan molang kamar. Ikut ni rumah. Ubur ulang orang sebut-sebut. Ulang ke Pak Man nak ada mau ni. Apa ya ada mau nak kau benar punya dari pompo punya ni ada mau ini mang kat tu. Susah tu mana. Pohon nam tu dah ayat tuan kat tu semayang pagi pula pintu mang. Siapa mang sebut-sebut. Aku perumahan pelakon. Angka yang nyampai ke was-was ni turutnya anak ubat. Anak ubatnya. Ini ubat ni dah tanpa maka ada mentang ni. Gajian menyaudah ni duk dah WC ni diam. Dua ini hang boleh baru boleh pintu WC ni terus. Gajian menyana urut penyakit was-was bek bu pacok ansel. Nya pintu WC bek bu ansel bek bu pacok model mat. Nya menyaudah mat ku pegang duit. Ada dua mat soi dalam
Laminated langsung kubur pintu. Yang kau barah dia. Tapi punya orang lagak pintu WC hana bujang gitu. Hana bujang gitu. Gajian menyona penyakit was-was rumah dengan yang baru. Pintu WC duduk dan sel dan duduk kubak kan yang dah. Pindah yang sel, pindah pacok. Asalkan kamu WC mak pintu. Tak kena. 2 minit tu. Yang paling kau pegah dia lah. Tapi menyaman duduk tapi 3 jam setengah. Hanya lebih-lebih boleh suri. Hanya berat nak penyakit. Jadi untuk hilang penyakit was-was sampai orang alif kencing buat kecil sampai dia cok ia baju dia basah dia percik pakai dia percik untuk supaya hati tanya baik terbayang bahawa yang bunuh percik bunuh pura-pura ada tanya play mana tu hilang penyakitnya. Asal kali kencing cok ia basah haju pak jarok menurut percik itu dia ada bajik tu biar je. Jadi tak biar ada kalau punya ia tak lu percik bunuh mana jadi mau yang ada percik tu biar pasti bunuh tapi kan apa makanya ji payah cok ia lain le asal kata dia benar mendu jaro bukan jono ikan ingat ai bodoh man percikan sendiri adik kalau dah penyakit was-was kada sampai teruk kena enggak ajarkan dalam ilmu fikih. Yang boleh pegah taharah ku paham, yang musuci bupa, lebih-lebih tu urinum. Urinum mengguno cara-cara arah mana, woino mana tengah hidup beria awak hidup. Kole ko lako mana. Kole ko rah. Kemudian berumur kerja umum dicok dia terborong rumah badan ke rumah punggung bijak air mana mahambung mata berumur ini begini berumur kaile kan halah apa perak monya berumur cara hana ini perak ikalan air mana kamu tumpuk ya cok ada tapi luar dah kala tisu cok ada tapi rumah mat air mana ya apa? Kalau mentang tinggal, ucap tak tu. Ya apa? Mentang cik tinggal bercuti. Tapi munyok keramik putih lagi tan mana? Tapi mentang najis hukmiyah. Ini ya kada hanali. Yang cara arah dia hana capek, hana cuma ia sabah peluk pakai. Tinggal bak bekas mono, jak ke deuman ya cok ia sabah peluk. Ya, cok dia bawa peluk ya arah tentang bekas kuno. Tua ke tanda, tua ukur kan nama dia. Ngapa menok kuno. Habis sambut perlu dia ada kursi jom mata baru. Iji ke munyo kali necok sepeda dulu menok. Itu mungkin sahabat man empat arah. Water kruk kena tengah play. Bram play. Lap lelong kali beok lah karena carang beok kan memori tantara cuma play lap yang penting bilium masjid bilium merasa cicak modelnya mega mubutnya pel si mete panjang gula lagi rumah emoh ni dia orang angkanya bilium masjid dia prono le mai tanyo yang yak-yak tak yakin ruci Badan barang nak tanya kecuali katakanlah tak duduk dalam masjid tangi mono edjak tangi mono aku bila sang kam tak mau buat sang mono edjak berapa kape ni belum dalam masjid tu betul ji bila masjid payah belum mencungkir martabak karena ada lipihnya cok sini nak edjak mungkin agaknya pegang martabak dalam masjid dia orang aliam bekas gecoknya tinggal play selesai. Yang baik tak tulak habis bicah hari bangka bicah ya yang orang masjid. Orang lah sah salat tanya yang puput tanggung dasar. Jadi bila masjid mahal gaji. Capek dia dah jagok tu. Nampak. Makanya pahami tentang najis saja. Selesai najis baru salat. Bukan maklum pegang orang cara pegang mulut baik melalaikan wajib baru menempuh aminah asifat sohibah halimatus sa'diyah. Itulah Rasulullah 70